Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Rozi bin Kasim serta rakan-rakan sekalian. Hari ini saya akan membentangkan berkaitan dengan wawancarakan diri bagi insan guru profesional elemen pra dan pasca. Selamat menonton. Pada bahagian 1 di elemen pra, saya telah mengibaratkan diri saya seperti kayu api, di mana kayu api ini sanggup terbakar demi memberikan cahaya dan kehangatan kepada orang sekeliling. Walaupun saya tahu pada akhirnya kayu api ini akan musnah sepanjang proses tersebut. Namun bagi saya, biarlah diri ini musnah asalkan sinarnya menerangi orang lain. Itulah pengorbanan dan keikhlasan yang perlu dititik beratkan dalam diri setiap manusia, terutamanya diri saya sepanjang saya melakukan tugasan yang diberikan. Bagai bulan di pagar bintang, makin indah jika dipandang. Jika diberi peluang, saya ingin menjadi seperti Tan Sri P. Ramlee, di mana walaupun kami berlainan jantina, namun satu yang sama, suara yang menghidupkan manusia lain. Tan Sri P. Ramlee banyak menggunakan karya dan lagu-lagu beliau sebagai satu platform untuk memberi nasihat dan teladan yang tersirat mahupun tersurat. Begitulah saya yang ingin menggunakan suara saya ke arah kebaikan. Tan Sri P. Ramlee juga telah menunjukkan bahawa suara dan bakat ternyata mampu mengeratkan hubungan sesama manusia. Terima kasih kepada semua Majlis Perwakilan Pelajar mengadukan kehadiran para Baiklah, bagi elemen pasca di bahagian 1 berkaitan dengan sifat pengorbanan dan keikhlasan seperti kayu api yang sanggup terbakar demi memberikan cahaya dan kehangatan kepada orang sekeliling. Ternyata pernyataan itu bukan hanya sekadar prinsip di atas kertas, namun saya telah zahirkan sepanjang kursus ini. Sebagai bukti, semasa wawancara insan guru profesional, saya sanggup untuk memandu dari Tanjung Malim hingga ke IPG Kampus Ilmu Khas untuk menemu bual guru bahasa Melayu. Namun, pengorbanan ini bukanlah pengorbanan yang sia-sia kerana saya pasti dan yakin bahawa ini adalah satu amanah dan tanggungjawab yang perlu saya lakukan, bukan sekadar untuk memenuhi kursus ini, namun sebagai pembelajaran yang bernilai. Sebagai bakal guru, ciri-ciri yang perlu saya perelokkan antaranya adalah berkaitan dengan pengurusan masa serta meningkatkan ilmu dalam kemahiran pedagogi. Di elemen pasca, antara perubahan kepribadian yang saya dapati sepanjang menjalani kursus ini adalah yang pertama, berkaitan dengan kemahiran pengajaran dan pembelajaran di sekolah nanti, di mana sebagai bukti semasa menjalankan projek santun masyarakat, saya banyak mempelajari berkaitan dengan bahan bantu mengajar yang boleh diajar ataupun yang boleh dibawa ke sekolah kelak. Oleh itu saya berasa lebih yakin untuk menjejakkan kaki di alam persekolahan sebagai seorang guru nanti. Baiklah hadirin sekalian, setakat itu sahaja pembentangan berkaitan dengan wawancarakan diri saya pada hari ini. Sampai jumpa di lain hari. Assalamualaikum.